Hello, good morning everyone. Good morning. Morning. Nisa here. Orang gani ni bas pagi je. Okay guys, so hari ni konten apa yang Nisa nak buat? Pagi-pagi buta. Pagi-pagi buta lah. Biasalah, pagi lah bagi saya. Pukul 10. Hai Shira. Okay, so konten apa yang saya nak buat? Hari ni konten yang sangat-sangat sudah lama saya menunggu dan saya menanti. Lantaklah korang tengok rumah saya yang bersepah ni sikit. Sebab kita ni ada anak kecil. Hari ni saya buat konten yang lama saya tunggu. Iaitu konten berkaitan dengan Rocky. Tapi macam kali ni tak ada lah dengan mat ke benda. Cuma saya ada bawa someone lah untuk teman saya ke somewhere. Korang nak tahu kat mana, korang kena tunggu je. And saya akan sesi-sesi mencantikkan Rocky. Yang penting saya akan mengalahkan si kekanda. Dan si Anik, Abang Alih ko, Datuk ko, Nazrul ko, semua saya tibai kali ni. Kalau korang nak tahu saya nak buat apa dekat Rocky, korang kena tunggu. Okay? So jom kita pergi ambil hamba Allah ni seorang dekat rumah dia. And then kita gerak ke tempat tersebut. Let's go. Okay, by the way korang, saya nak suruh korang tengok dulu beza karakter saya sebelum dengan selepas lah. Maksudnya saya nak tunjuk perbezaan dulu. Tapi saya tak khabar lagi saya nak buat khabar ni. Khabar ni mata kita nak. Alang-alang kita tunjuk tu, kita nak panaskan kereta dulu. Maksudnya tak adalah saya bazir masa saya tunjuk. Oh, kuatnya enjin bunyi. Maksudnya tak adalah begitu. So jom saya akan tunjuk dulu apa yang saya bagi hint lah. Tapi mesti korang tahu dah kalau saya cakap ni. Ini adalah Rocky. Kalau korang tengok kat sini, Rocky yang tak berapa nak bersiap. Kalau kita tengok, lampu pun kita tak smoke lagi, tak tukar. Saya kena macam lampu datuk. Tapi saya tak buat lagi sebab semua pasal PT. So, kalau korang tengok kat sini, 4 jari setengah, 5 jari. 4 jari setengah. Dia gap sangat ya. Ini kereta saya 4x4. Sama juga kat belakang. And saya belum buat skirt lagi. Dia tak ada skirt lagi kereta saya. And then lampu kat belakang pun masih belum tukar. Tukar macam lampu kereta kanda. Yang tu sangat cantik ya. Tolonglah sponsor saya. Sebiji pun tak apa dah. Lagi sebiji saya beli. Lagi bagus dua-dua. So exhaust saya pun saya tak buat apa-apa lagi. Saya tak ada bunyi lah maksudnya. And dekat belakang tak ada orang kata body kit ke skirt ke benda semua. And sama juga tepi ni tak ada body kit. And then spoiler kita masih rendah ya. Kalau korang tengok masih rendah. Kita kalau pakai macam Datuk cantik. Adakah saya kena tukar? Ataupun adakah saya kena pakai yang macam Afiq Jeffrey tu? Tinggi macam tu. Kita tak tahu. Macam tu je lah kot. Banyak lagi. Lepas tu hot depan ni saya tak buat lagi yang light tinted berapa inci ni. Cium untuk anti panas tu, anti silau ke apa benda. Macam tu lah. And then tak tahulah, saya pun tak tahu juga pasal kereta ni. And tinted saya kena gelapkan sikit lagi kat bahagian depan. Sebab bahaya sangat. Dia aquarium. Saya kalau bawa kereta, semua orang intai dekat dalam. Jadi untuk keselamatan saya ni ladies orang kata, keluar malam ke, tak kisahlah pagi, siang, malam, petang ke apa ke. Kalau bahaya kalau kita seorang ke benda, saya macam rela apalah kok tak ikut spek PJ ke benda, yang penting diri aku selamat. Macam tu lah saya fikir. Keselamatan lagi lah kot. Saya pun dah nak gerak ke rumah someone ni. So jomlah kita pergi rumah dia. Let's go. Okay, so sekarang kita dah berada di kawasan rumah dia lah. Dia cakap tak payah masuk dalam, just tunggu kat luar je apa benda semua. Sebab kita orang pergi 2 buah kereta. Dan nanti kereta saya akan tinggal dekat sana. And saya akan balik dengan dia. Tak tahu pasal apa. Macam bos saya je. Dia je ada, dia seumur dengan saya. Nak bandingkan dengan orang lain, dia lah lelaki yang terpaling ada dengan saya. Gitulah. Kita orang rapat je. Cuma dekat office lah apa kita tak rapat. Tapi luar office kita lah lelaki dan perempuan yang
kita paling rapat. Macam tu. Jadi saya menunggu dia agak Melayu ya. Kalau berjanji dengan orang Melayu ni, dia memang Melayu betul-betul. Lama ni lama dah menunggu ni. Okey, setelah beberapa tahun, beberapa abad saya dekat sini, akhirnya saya nampak kelibat kereta dia. Kalau saya tunjuk kereta ni, confirm tahu dah. Cuma, yes. Masya Allah. Lama gitu lah. Tak ada lah. Kita biteh dia buka tingkap. Sorry lewat. Saya kan Melayu. Tak ada. Laki semua begitu je. Susah sangat nak minta maaf. Sama je semua laki. So guys, kita dah sampai. Kita bersama dengan si hamba Allah Melayu. Macam biasalah dia teman saya. Dia nak racun aku. Pasal apa Adam? Sudah. Sudah. Sumpahlah nak meracun. Dia tebal je aku dari sini. Dia main sini. Korang tahu tak saya nak buat apa? Sabar ya. Ini meracun tau. Ini 6 spot. Berapa? Kalau ini mau depan belakang ke depan saja bos mau pasang? Tanya dulu. Kalau depan saja? Depan saja. Ini siap pasang, siap minyak brake semua 355. Sekali pump, disc, piping, brake semua siap. Satu lah tu. Satu set. Satu set tak boleh kan, nanti saya kayal. Dia ada kiri kanan kan? Depan kiri kanan kena buat. Oh my god. Ini baru nampak sporty sikit. Allahu Akbar, dia racun pula. Tu mana ni racun kan? Dia tengok kakak so cantik. Nanti kena turun mesti orang mau nampak mah. Berapa? Ini sekali kasih kakak lah phone, nanti saya kasih kakak. Sekali itu brake semua itu apa? Adjustable sekali. Okay, so saya datang sini sebenarnya saya buat adjustable. Ada lah recommend. Apa itu menteri boleh claim ya? Kakak boleh tanya dia. Tunjuk sikit so boleh nampaknya. So kalau ni darah harga berapa you bagi tadi? 3-5. Nanti saya counting kasih kakak lagi. Berapa boleh lego saya lagi. Kalau 2 saya ambil lah. 2 kecil kak. Dia macam ni, pump kecil. Tak nampak cantik. Itu lagi baik kakak baik pump. Surat lagi cantik. Mesti nampak ring besar. Nanti pump kecil yang tak nampak. Stable nak kat 6 dah ni. Ini posnya. Macam mana dah? Macam mana dah? Semak sah. Oh my god. Apa kita jadi adjustable? Dia boleh jalan lah. Masa macam kalau kanda warna kuning. Apa ngikut-ngikut. Bukan kalau kanda punya yang ni. Kanda punya yang yang ni. Kanda punya yang ni. Warna kuning. Cantik. Sumpah cantik. Ni. Adjustable Oh ya. Ni sekali ada bushing semua lah. Dia punya special bushing semua. Sekali ada handle sobat. Ini kita sudah set nantilah. Kakak mau lembut ke mau kasar? Lembut lah. Okay, saya sekarang mau berapa jari kakak mau pakai kita depan belakang? Belakang 2, depan 1,5. Saya tak mau adjust dulu. Pasal kakak pakai dalam 1000 km dulu. Saya adjust tinggi sikit. Depan 2,5, belakang 3. Abang pakai dalam 1000 km. Nanti kakak mari. Pasal dia kena main dulu. Okay, Pasal faham? darah nanti saya adjust, nanti dia akan suruh turun main. Okay, Nanti faham. kereta sengit. Tak apalah. Saya adjust sama rata dulu. Nanti abang pakai dalam 2 minggu lebih. Nanti akan marilah. Nanti free adjustment saja. Nanti saya set balik. Okey. Sofa nanti saya set kasih abang. Nanti abang ada sini kan? Ada. Nanti saya lepas pasang abang cuba test drive tengoklah. Kalau okey, kalau tak ada okey. Okey baik. So dia buat tinggi dulu sikit sebab nanti lama-lama dia cakap akan jadi low juga. So kita tengok 1000 km dulu pakai macam mana. Wow, dia pun ada rim sini. So macam tu lah. Pak Guguk kena kaca lah. So macam mana pun saya jenis yang adik-adik, anak-anak perempuan. Saya ke mana pun saya akan tanya abang saya tu, Pakai dalam buat. Eddie. So saya akan call abang saya dulu. Kalau dia cakap, oh sah, pasang sah, saya pasang je. Kalau dia tak cakap pun mungkin saya pasang je. Tapi saya tak tahu colour lah. Apa yang colour, apa yang sesuai. Oh, dia macam kupu-kupu terbang melayang. Duit aku sudah melayang. Tolong masuk review lagi. Tolonglah guys. Tolonglah wahai klien, transferlah duit hari ni. Maknanya ada payment yang tak sampai lagi. Ada. Okay, so kalau ikut kata tu nak kat semua sekali habis.
13 ke 14. Betul. Kalau nakkan caliper tu 13,000 bos, berdesing teling ke bos. Woo. Aduh lah. Tika tukar baru ni pun 6,5. 6,5. Adjustable saja. Ui, saya adjustable ni pun dia meracun yang paling tu, tapi yang semua lengkap lah. Yang ada lembut, boleh. Apa salai? Nak makan daging salai? Boleh je. Itu sekarang ni saya lagi makan dengan Adam ada di sini. And Adam pun cakap nak buat review Sikit je. dapat payment pada Adam pula. Aku macam Bukan gitu. Bang, nak kena bayar saing-saing. Mati. So adakah saya perlu buat istiqarah dulu? Istiqarah untuk apa pula? Untuk nak pasang kedok. Caliper tu? Nanti dulu awal lagi. Jangan kata makan dengan racun-racun si dia tu. Dia cakap pula. Sebab aku ada balik gana ni aku nak buat something. Buat apa pula? Nikah? Yeay! Tak ada kena-mengena nak menikah. Aku nak kalahkan Datuk Riz lah yang penting. Aku tahu dah pasal apa kalau buat kalahkan Datuk Riz. Okay. Okay, jom kita pergi makan dulu. Makan-makan. Kena daging salai dulu saing-saing. Pukul 11 suku dia ajak saya makan nasi. Wow, memang hidup lah makan nasi masa kini. Tak ada arah makan je lah. Enggak Allah. Tak ada arah. Kamu apa kalian? Sabar dulu. Itu dapat. Wait. Tak display je. Apa dah? Jangan lah nanti saya cuci rim nanti ini background tak cantik. Saya buat di luar. Kenapa? Merah. Kakak mau kalau apa? Jangan minta pink ya. Saya kamu buat Saya pink. tak. Merah tapi kuning. Merah lah. Merah. Okey. Nanti saya cek gaji kakak. Okay. Ini saya tengok lah kalau boleh cacat saya cacat sikit lah. Yang ini memang saya betul-betul sagat Pasal itu lah, saya tak cukup lebar lagi. Tengok, macam ni Ini tengok. Ini ada potato mah. Ini ada. Ini nanti saya tolong tengok lah. Kalau cacat lah. Bagus sikit, cacat sikit. Cacat You. Nanti saya cek kasih abang lah. Okey, boleh. Tak ada masalah. Okey. Nanti saya cek, saya. Okey, baik. Yang antara berapa jam? Antara berapa jam? Paling cepat lah saya ambil 1 jam setengah. Karena itu pakai mau buka bayar lama sikit, mau buka bayar barang. Okey. Kalau saya cepat siap saya cepat. Apa nak? Cepat. Thank you Tana. Berdesing juga. Berdesing juga harga dia. Weh lah. Kepada lelaki-lelaki yang selalu cek Nisa, kenapa awak tak tegur dia tentang tukar tayar ni guys? Aduh lah ya. Sebab lelaki tu saya je yang pick up tu. Okey. Lain kali tanya. Okey, kita pergi orang sesnya. Let's go. Okay. Astaga. Tak nak bagi tahu problem dia apa. Just nak bagi tahu. Berdesing. So dia kena macam baki sikit something sebab ada kecacatan lah. Sebab mistake dia pakai tayar belakang. Dia Tayar pakai kecil. sama sebab kita pakai sport spring. So bila pakai sport spring rim sport spring dah. Rim belakang dia lebar sikit banding rim depan, tapi dia dah cakap masa saya tukar tayar tu, orang tu dah cakap dia pakai tayar lebar sikit dekat belakang. Tapi saya ni perempuan, saya tak tahu apa-apa. Macam okey lah, follow je lah apa yang terbaik tau. Lepas tu tahu dia pakai tayar yang sama saiz. So dia tak pakai yang lebar sikit. Jadi yang tayar belakang tu dia menarik. Jadi dia like hakis kat tepi. Oi, mu faham semua benda. Dia tak faham apa benda dia cakap. Oi, Nisa cakap lah benda macam ni. Saya suka dengan benda-benda macam ni. Saya tak suka lelaki je. Wow. Nisa dah insaf. Kacau. Lepas tu macam Adam cakap, kenapa lelaki-lelaki tak tegur saya macam mana ni. Awak ni tak cara ke pasal kereta saya? Tak, patutnya. Sampai hati. Sebab kereta Nisa tayar dia dah jadi kedal macam tu. Curve. So it's okay. Dia cakap pakai dulu tayar tu sampai botak. Lepas ni kalau tukar, kita tukar tayar yang lagi lebar. So I understand. So dah faham lah. Dia benda ni kena tuan badan dia sendiri yang tengok, yang dengar. Yes, benar sekali. Yang pergi ambil tahu. Kalau nak harap korang mereka, sampai bila kita tak tahu.
Gitu. So sekarang ni ke mana kita? Kita ke what do you want to go? Ayo ai. Ayo ai. No lah. Tak ada lah nak pergi mana. Settle review Adam lah. Settle review. Aku kat depan kedai tadi boleh buat sebenarnya. Oh ya. Mudah sangat review dia. Yelah, aku just kena review. Cantik. Mini Cooper. Kalau aku mana-mana je. So begitulah, nanti kita tengok hasil dia macam mana. Ya, let's go. So guys, kembali lagi bersama saya. Setelah kita pergi makan, kita pergi depas beli barang apa semua, and then back semula dekat sini. And saya macam biasa jadi princess treatment bersama Cik Ada Nazri. Sekarang tu Ada Nazri tengah dia yang take over kereta saya. Betah. Sebab I very very sleepy. Saya cakap kat Adam, aku ngantuk, aku nak pergi betah. So gitulah. Dia nak siap dah tu, tengah nak pasang tayar benda semua. And dia orang pun dah bagi voice apa. Tajuk tengah harga, ya Allah. Begitulah. Nak gana deh. Tapi benda biasalah, kereta second macam-macam lah rasak-rasaknya. Ada gitulah, sementara memasang tayar buat biji saya. Boleh ni lelak 5 minit 10 minit. Betul. Kawan Adam tengah touch up kereta Nisa. Tuakan Mam Minah tu pergi langgarnya tempat tol tu. Tol. Parking punya tu dia pergi langgar. So Tana tengah touch up balik apa yang rim punya problem ni. Rim ni dia rasa pakai tak sempat 2 bulan pun dia dah langgar dalam dia tu. Macam mana perempuan kan? Macam tu lah. Minggu? 1,000 kilometer lah. 1 minggu boleh datang balik. Kalau in case nak turun lagi. Dia memang cepat turun ni. Dalam 1 minggu dia memang turun ni. Ya, turun sendiri. Dan Nisa? Merah. Saya tak teraca dengan benda tu. Dia je spray je. Dia spray je. Tapi hot ni berapa? Hot tu berapa? Sama je. Tak, ni dia spray je. Ni mu punya asal. Yang kat atas tu caliper lain. Maknanya brand lain. Ini yang original BF punya. Wow, dah tak 4x4 dah. Ya, tak gayak dah lah. Tak gayak dah. Saya tak ada jalan ya. Saya tak ada jalan ya. Oh, you sudah touch up Jangan sentuh dulu kak. Dah sentuh dulu bawah. Yang belum kering lagi. Ada mana tu sentuh ni. Okey lah, cantik. So, sekejap lagi kita akan kat luar, kita tengok macam mana. Kita tengok sekejap lagi bila dah tu rumah. Nah, apa dia? Untuk parking investment untuk rumah Oh. Okey je sebab penuh dia. Jangan nak sangat pula. Tak. Member terus masuk kereta yang paling lawa. Tengok bahagian depan dia rendah tak? Ui, rendah siu. Ratio je. Tengok seminggu lagi dia akan kita lawa lagi. Pakai brand mahal saing. Orang lain pakai brand murah ke? Nak smoke lampu. Tolonglah sponsor nak smoke. Tolonglah. Kalau takat smoke tu aku boleh cari sponsor. Betul? Takkan nak smoke. Aku smoke lampu, sponsor je. Sponsor je. Buat satu video ke? Tak. Sabar pun, kejap lagi kita bawa keluar, kita rekod balik. Let's go. So guys, sekarang dia orang tengah subscribe YouTube saya. Ni kedai terletak kat mana? Seri Kota Warisan. Seri Kebangan pula lah, sorry. Ni ya. Kota Warisan, yes. Betul, itu saya. Subscribe. Paksa. Saya sudah promote so sila datang. Dia dekat area KFC Kota Warisan. Sabar Irohi. Lepas ni kita buat bunyi pula deh. Kita nak coating dulu lampu and then baru boleh smoke. Dia tu pun comel dah. Takut aku bergang. Tak, tunggu slow lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Lu ni. Ui, tengah-tengah ni. Lu. Sangat tu. Boleh tunggu macam ni lah, kalau naik rem dulu. Oh.
Santik. So, macam mana? Oh, smart. Ini bau kereta bukannya lori. Mantap. Saya suka kali ni. Terima kasih Adam kerana recommend. Ini sober saya memang dah teruk. Wish. Oh, yo. Oh. Memang kena tukar. Betul-betul lah. Dia memang dah tak jetak balik lah. Dia biasa lompat balik. Ini pun kalau servis pun tak boleh pakai. Sekarang tak boleh servis tak bos. Boleh servis tapi untuk sementara boleh lah. Tak boleh taruh. Kalau pakai untuk sementara boleh je. Kalau nak pakai untuk lama-lama tak boleh lah. You kereta nanti rosak. Itu macam pula nanti lagi habis modal mah. Sudah dah kereta Adam pula saya nyakit. Ayah, kulen kereta Adam tak ada mah. Oh. Berapa lama sudah? I tak ingat lah. Dah servis balik lah. Mau ngambil si kopak turun balik. Sudah Adam. Makan modal. Tetes 900. Okey, ada bayar. Bayar. Sila dulu pakai kad kau jangan transfer. Ada bayar. Cuba Adam. Main recommend. Ada bayar. Tak bawa wallet lah. Wallet dalam kereta. Aduh, boleh pakai kad? Boleh pakai kad lah. Oh, kereta dekat sini lah. Sekejap Okay, so sekarang kita nak buat elemen dengan apa? Balancing je. Lepas tu memang dah siap. Adam esok datang lagi ya sini. Esok saya datang lagi sebab esok saya kerja kat sini pula. Ya, kerja kat sini ya. Saya datang kerja pula. Ya, duit saya tinggal RM8 ni macam mana? Tak apalah, RM8 tu buat tempat Tashenggo. Tempat Tashenggo. Tashenggo tu banyak. Banyak. Banyak tu. Gapa? Semat. Tak sebut belakang tu. Semat sial. Okey lah guys, so saya pun baru dah siap benda semua. Konten saya pun macam puas hati lah. Ini kenapa tak nak ada boyfriend? Sebab inilah boyfriend saya. Sebab tu saya tak nak ada boyfriend. Rocky. Yes, kita bazirkan duit kat sini tak apa. Kalau bazirkan duit ke kaum seperti ini tak boleh. Aku kaum Melayu terakhir. Melayu terakhir pula. So macam tu lah. Siapa yang nak datang boleh datang kat sini. Benda memang kerja dia sangat bagus. Ni saya datang bukan untuk review ke apa. Memang pakai duit sendiri semua benda. And dia akan beritahu benda rosak ke recommend lah apa-apa. Tapi jangan teracun. Kalau rasa tak ada duit jangan teracun. So gitulah. Panas dah daripada pukul berapa? Pukul 9 lebih kan, 10 macam tu. Kita orang keluar sekarang ni dah pukul 3 suku. Jalan pun dah nak jam lah, cyber. So saya nak balik dulu. Okay, kita jumpa di next content. Bye bye. Assalamualaikum.